kedudukan PAS ni. Memang dari segi secara logiknya kita nampak PAS ni dia keluar daripada UMNO. Tapi perjuangan PAS saya kata kena dinilai semula. Kena dikeluarkan balik sejarah perjuangan agama ni dari konteks mereka sendiri. Jangan tengok kiri. Kita agama-agama mana mereka ni persambungan baru nampak. Sehingga mereka kemudian muncul dalam bentuk mata. Kemudian dalam bentuk lepir. Tak pernah dengar ni lepir tahun 1947. Kemudian paper mask. Pernah dengar ke tak? Saja tak mau sebut semua. Dengar ke tak? Lepir. Pernah dengar tak? Cikgu pun tak tahu ni lepir-lepir ni paper mask apa ni. Awas api apa semua. Awas ni yang api ni yang mula-mula sekali diharamkan masa sebelum darurat. Mula-mula sekali ni. Yang tangkap mula-mula sekali ni Ahmad Bustamang. Ketawa dia kena tangkap mula-mula. Rekod. Yang lain tangkap kemudian. Kenapa yang ni kena tangkap dahulu? Dia berbaris pakai penyapu, tunjuk simbol nak lawan BT. Berbaris pakai penyapu baru. Ada senjata. Kena tangkap terus kerana ada elemen nak lawan. Slogan dia ialah merdeka dengan darah. Sebut merdeka dengan darah. Kalau itu perlu, ajar sahih Palestin lawan Israel dengan darah. Serang Israel, tembak sampai mati. Sah ke tak sah? PBB kata sah. Kerana itu hak. Mereka ni angkat senjata. Apa bukan angkat senjata lagi? Kena tangkap dah. Sekarang parti itu kerana dia anggap radikal. Istilah radikal ini dalam buku kita ni, saya kata dalam Facebook saya sampai meluat. Lawan British radikal. Lawan British radikal. Cakap politik radikal. Tak tubuh negara Islam radikal. Politik yang tubuh radikal. Radikal semua. Yang baik dengan British ni, yang puja British, tubahat dengan British ni kira macam mana? Nak sebut istilah apa? Sepatutnya yang tu yang radikal. Kerana tidak mempertahankan hak sendiri. Masuk dengan penjajah. Baik, kemudian tubuhkan Hizbul Muslimin dan daripada situ isytiharkan darurat. Kelompok agama ni bila isytihar darurat mereka itulah mereka takut. Nak tubuh parti macam mana? Tubuh saja. Dia kata 3 bulan, dia kata 5 bulan. Terus British